Oh, lain macam. Wih, ini roti john ke? Menu setahun sekali, bulan Ramadan je dia keluar. Kenapa setahun sekali? Sebab dia punya bahan dalam dia premium. Nasi New York dendeng Australian beef rib. Dalam dia ada beef rib, hot sauce dengan white sauce. Cara makan dia kena gaul dulu. Wow, sedap ni. Dia punya beef rib. Sabas-sabas. Bismillah. Daging lembut. Rasa smoky. Nasi dia bila dah gaul-gaul dengan sos dia ni, rasa dia lebih kepada berlemak. Sedap tak? Ini kalau buka puasa ni okey lah ni. Portion pun besar. Ini aku rasa kalau untuk 2 orang makan boleh ni. Buka puasa jangan banyak makan sangat. Share-share sikit. Roti john. Wuih, lain macam. Woi, tak muat gitu. Takkan kena bawa lori ke? Ni nama dia panjang sikit. Pigeon beef rib eye bulgogi cheese steak. Panjangnya. Ini dia pakai daging rib eye. Bismillah. Wih, sedap. Roti john dia ni 12 meter tau. 12 cm. Sekejap, apa? 12 kaki. 12 inci. 12 meter. Kenapa dia buat setahun sekali? Sedap kot. Kalau buat hari-hari ni laku je. Sebab dalam dia penuh. Beef rib. Oh, lain macam. Wih, ini roti john ke? Ini tak jumpa mana-mana ni. Roti john beef rib. Siapa je yang buat? Oi, meletup. Allahu Akbar. Lain macam. Bismillah. Sedap gila. Daging dia dengan ada lemak sikit. Weh, ini bukan roti john inti daging. Ni daging inti roti john. Kat mana nak dapat roti john rib eye beef ribs? Kat Salties je. Lain macam. Disebabkan dia keluar setahun sekali, eloklah beli setahun sekali. Dapat merasa sedap. Aku approve. Aku siapa pula kan? Ya, sedap.